Roti sourdough bread kita dah siap pun dibakar. Inilah dia rupa roti sourdough bread tu. Roti sourdough ni memang sedap lah kalau kita makan dengan sup ataupun sup cendawan lah selalunya kan. Tak kisahlah buat sendiri ke beli dalam tin ke, memang sedap. Roti ni dia punya tekstur dia rasa liat-liat sikit, tapi bila cicah dalam sup tu dia akan lembut lah. Lepas tu adalah cara-cara untuk nak makan dia, nak bagi lembut tu adalah macam masuk microwave lah apa. Yang tu boleh tengok lah dalam video-video kita yang sebelum ni, kita dah tunjukkan cara makan roti sourdough ni. So inilah rupa dia. Kenapa orang suka sangat makan ni? Sebabkan dia punya tekstur dia tu. Ada orang suka, mungkin kalau ada orang tu dia tak boleh makan keras-keras, mungkin tak sesuai lah. Tapi dia punya rasa, dia punya tekstur tu, itu yang main peranan nanti. So inilah rupa dia. Roti ni juga dia boleh simpan dalam peti boleh simpan dalam peti sejuk dan dia tahan lama lah. Ada kaedah-kaedah simpan dia tu, boleh tengok video kita sebelum ni. Kita pun dah ada tunjuk dah cara-cara nak simpan roti ni. Cantik kan? Roti ni selalunya terkenal dengan dia punya bentuk lah. Bentuk dia, macam mana dia dekor roti tu supaya nampak lagi menarik. So dia memang bentuk macam ni. So tengok tekstur dia. Tengok pun nampak sedap dah. Okay, so kita jumpa lagi dalam video seterusnya.